saya Samiha Aisyah binti Zulkifli, pemegang kad matrik 425-30371. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi diri, di mana berdasarkan hasil analisis yang saya dapat melalui video tersebut adalah terdapatnya berlakunya kes penipuan ataupun scam dalam proses jual beli secara online yang melibatkan dua orang individu hanya untuk kesenangan seseorang individu tersebut. Sila nyatakan penyataan masalah yang anda faham dalam video. Okay, penyataan masalah yang dapat saya fahami melalui video tersebut adalah di mana berlakunya peningkatan kes penipuan secara online disebabkan oleh banyaknya proses pembelian dalam talian. Okay, yang seterusnya adalah kurangnya tindakan untuk menyemak kesahihan dalam proses menjual beli tersebut. Apakah cadangan yang anda dapat berikan? Okay, cadangan yang saya dapat berikan dalam membasmi ataupun untuk mengurangkan kes-kes penipuan secara online ini adalah di mana kita boleh menggunakan kempen ataupun pendedahan pendidikan dengan mempelajari ataupun memberi pengajaran mengenai bagaimana untuk memastikan sistem penjualan yang digunakan itu sahih ataupun tidak, dan juga kita boleh memastikan ataupun kita boleh menggunakan sistem e-dagang yang betul dan juga memastikan proses pembayaran tersebut yang lebih meyakinkan. Kesimpulannya, jadilah pengguna yang bijak dan juga perlulah berhati-hati sepanjang masa, terutamanya dalam membuat pembelian secara atas talian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Maizatul Azwar binti Malik Fisal, pemegang kad matrik 42530000791. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang refleksi diri berdasarkan video yang telah kami jalankan. Jadi untuk yang pertama iaitu analisis. Jadi berdasarkan video yang telah kami jalankan, video tersebut memaparkan tentang sikap seorang pengguna yang bernama Alia yang terlalu mempercayai tawaran harga yang murah, iaitu beliau ingin membeli sebuah komputer tablet ataupun iPad, dan sehingga berlakunya penipuan pembelian dalam talian. Dan juga plot twist memaparkan seorang scammer iaitu kawan baiknya sendiri yang boleh kita buktikan jenayah cyber ni boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Dengan penyataan masalah yang anda boleh berikan. Jadi penyataan masalah yang pertama iaitu peningkatan pembelian yang menyebabkan penipuan semakin berleluasa kerana sekarang ni semua di hujung jari, kita tak perlu nak pergi ke kedai. Dan yang kedua adalah sikap pengguna yang terlalu mudah pengaruh dengan tawaran harga yang terlalu murah tanpa menyemak identiti penjual dengan lebih detail. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan platform digital oleh scammer yang menyebabkan kerugian wang dan juga hilang kepercayaan terhadap pengguna. Ada tak cadangan yang anda boleh berikan? Jadi cadangan yang saya boleh berikan adalah yang pertama, semak identiti penjual dan kita boleh tengok review daripada pelanggan yang sebelum ni yang membeli barang tersebut. Yang kedua adalah elak membuat pembayaran secara terus terhadap akaun yang meragukan. Dan yang ketiga adalah kita boleh melaporkan kepada pihak yang berkuasa seperti polis untuk mengelak daripada pengguna-pengguna lain menjadi mangsa penipuan. Oleh itu, secara kesimpulannya, penipuan pembelian dalam talian ini merupakan salah satu cabaran dalam penggunaan ICT yang semakin membimbangkan. Jadi pihak pengguna perlulah berwaspada dan juga berhati-hati supaya tidak menjadi mangsa penipuan dan gunalah teknologi secara beretika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Natasha binti Kamarul Zaman, memegang kad matrik 425-30231. Hari ini saya akan membuat refleksi diri mengenai video yang telah kami buat. Analisis yang saya dapat ialah mengenai kita tidak boleh terlalu terburu-buru dalam membeli sesuatu barang. Ini kerana kemungkinan tawaran yang diberikan terlalu murah akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Sebagai contoh, kemungkinan barang yang sampai adalah barang yang fake ataupun hanya sekadar penipuan oleh penjual kepada pembeli. Apakah penyataan masalah yang dapat anda nyatakan? Penyataan masalah yang saya dapat nyatakan ialah kita perlu
menyemak terlebih dahulu ataupun mengecek terlebih dahulu mengenai kedai tersebut ataupun transaksi yang kita buat kepada penjual. Ada tak cadangan yang boleh kita gunakan? Cadangan yang saya boleh berikan ialah kita perlu menyemak di portal rasmi Semak Semula PTRM, dan kita boleh menyemak transaksi yang telah kita membayar kepada penjual. Kesimpulannya, tidak semestinya barang yang tawaran yang murah, tawaran yang telah turun secara mendadak akan mendatangkan keuntungan kepada kita. Kemungkinan barang yang kita sampai adalah barang yang fake ataupun hanya taktik penjual untuk menipu pembeli. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Rajesh Raghunathan dan nombor betrik saya 42530000441. Hari ini saya akan membentangkan refleksi individu mengenai video yang berkaitan dengan penipuan dalam talian. Video ini mempamerkan seorang pelajar UNICEF yang menjadi mangsa penipuan selepas membeli sebuah iPad yang diiklankan pada harga yang murah. Mangsa tidak menyemak latar belakang penjual terlebih dahulu dan terus membuat pembayaran. Selepas pembayaran dibuat, penjual menghilangkan diri dan tidak lagi membalas mesej. Mangsa kemudian meminta bantuan daripada seorang senior yang merupakan pelajar IT. Dengan bantuan tersebut, mereka berjaya mengesan bahawa penipu ialah rakan mangsa sebelum membuat laporan polis. Daripada video ini, saya mendapati bahawa masih ramai scammer yang menyalahgunakan teknologi ICT dengan mengambil kesempatan terhadap keperluan dan kehendak masyarakat. Selain itu, ramai pengguna mula mempercayai tawaran yang terlalu menarik tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Oleh itu, kita perlu sentiasa menyemak latar belakang penjual sebelum membuat pembayaran. Kita juga perlu mengelakkan transaksi secara tergesa-gesa, mendapat nasihat daripada individu yang lebih berpengalaman dan menggunakan platform jual beli yang dipercayai. Selain itu, kerajaan perlu mengetatkan undang-undang serta mengenakan hukuman yang lebih tegas terhadap scammer bagi mengurangkan kes penipuan dalam talian. Kesimpulannya, video ini mengajar kita supaya lebih peka dan bijak membuat keputusan sebelum melakukan sebarang transaksi bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Saya Anisha Zala Najib, nombor kad matrik 42530000241. Hari ini saya ingin membentangkan refleksi individu saya mengenai tajuk penipuan pembelian dalam talian. Berdasarkan analisis video ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan ICT boleh menyebabkan penipuan dalam talian. Mangsa tertarik dengan tawaran IPT yang dijual pada harga yang murah dan terus membuat pembayaran tanpa menyemak kesahihan penjual. Akhirnya, mangsa ditipu oleh rakan baik sendiri yang dapat diketahui dengan bantuan seorang rakan yang mempunyai kemahiran dalam bidang IT. Pada pendapat saya, video ini mengajar kita bahawa teknologi perlu digunakan secara beretika dan bertanggungjawab. Seterusnya, dapat dikenal pasti juga bahawa penipuan dalam talian semakin meningkat akibat penyalahgunaan ICT. Selain itu, masih ramai pengguna yang kurang membuat semakan terhadap penjual dan mudah mempercayai tawaran yang terlalu murah. Pengabaian nilai etika menyebabkan sesetengah individu sanggup menipu orang lain demi kepentingan diri sendiri. Antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan perkara ini berlaku ialah sentiasa menyemak kesahihan penjual sebelum membuat pembayaran dan juga menggunakan platform pembelian yang dipercayai. Di samping itu, masyarakat perlu meningkatkan kesedaran tentang etika penggunaan ICT serta tidak mudah terpedaya dengan promosi yang mencurigakan. Secara keseluruhannya, saya menyedari bahawa penggunaan ICT perlu disertai dengan nilai etika
dan tanggungjawab. Sebagai pengguna, kita hendaklah lebih berhati-hati ketika membuat pembelian dalam talian supaya dapat mengelakkan penipuan dan mewujudkan masyarakat digital yang selamat. Sekian, terima kasih.